1 Mei 2007, sambutan Hari Buruh, integriti kunci pembangunan negara. Pada hari ini dalam tahun 2007, sambutan Hari Buruh diadakan di Putrajaya dengan tema Integriti Kunci Pembangunan Negara. Dalam majlis tersebut, Perdana Menteri Malaysia ketika itu yang amat berhormat Datuk Seri Haji Abdullah Ahmad Badawi menekankan kepentingan integriti sebagai asas utama dalam usaha membangunkan negara yang maju dan berdaya saing. Beliau turut menyampaikan penghargaan kepada wakil pekerja sebagai tanda pengiktirafan terhadap sumbangan besar golongan tersebut kepada kemajuan negara. Dalam era globalisasi yang penuh cabaran, integriti menjadi elemen penting bagi memastikan tadbir urus yang baik serta pembangunan yang mampan. Justru, sambutan Hari Buruh bukan sekadar perayaan tahunan, malah menjadi platform penting untuk menghargai sumbangan pekerja yang gigih berusaha memajukan negara serta memperkukuhkan komitmen bersama ke arah pembangunan yang lebih mapan.